Okay, suka untuk saya ingatkan ayat ke-30 ini, dia dah mula dekat part mana tahu? Mula dekat part viral cerita tentang isteri Al-Aziz cuba untuk menggoda hambanya sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi siapa kat sini yang rasa agak-agak berani nak baca terjemahannya? Ada tak? Ada. Amir boleh Amir? Amir yang nama Okey, silakan Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wanita-wanita di bandar Mesir berkata, isteri Al-Aziz yang menggoda hambanya, iaitu Yusuf, supaya berkehendakkan dirinya, sesungguhnya cintanya itu sudah meresap ke dalam hatinya. Sesungguhnya kami memandangnya berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat 30 nak cerita pada kita betapa dahsyatnya satu fitnah tu boleh tersebar walaupun keadaan tu hanya 4 orang je yang tahu. Pertama yang tahu adalah isteri Al-Aziz sendiri. Al-Aziz suaminya, seorang hakim ataupun saudara mara yang menjadi hakim yang menunjukkan kalau nak tahu Yusuf ni salah atau betul, tengok baju dia koyak belah mana, depan atau belakang. Tu orang ketiga. Dan orang keempat adalah Nabi Yusuf AS. Bayangkan hanya 4 orang saja tahu cerita ni, tapi endingnya tular dekat WhatsApp group di kalangan kawan-kawan isteri Al-Aziz ni. Dan message ni ataupun cerita ni dia tular dulu dekat golongan-golongan atasan dulu ibu. Orang-orang elit dulu, isteri-isteri pada menteri-menteri tahu dulu. Dan perbincangan berlaku antara mereka. Perbincangan tu apa? Diorang tak salahkan perbuatan isteri Al-Aziz ni, tapi yang mereka salahkan adalah kenapa perbuatan ini dilakukan kepada hamba. Maknanya golongan atasan ketika zaman Mesir ni, mereka tak kisah pun kalau ada buat salah, buat silap, buat dosa. Tapi dia concern kalau dia berkait dengan yang bukan selevel dengan mereka. Darjat lah. Dia bukan level kita ni, di antara dua darjat ni. Kau kalau nak buat pun, buatlah dengan orang yang lebih, mungkin lebih tinggi kedudukannya, sama kita punya level. Tapi kau buat dengan hamba kau, kau goda hamba kau, apa level kau ni? Jadi sampai hujung tadi disebut apa? Sesungguhnya kami memandang isteri Al-Aziz ni sebagai berada dalam kesesatan yang nyata. Memang teruk sangatlah kau ni. Sebab bukan tentang perbuatannya, tapi perbuatan tu dilakukan ke atas siapa. So itu message yang disampaikan ada di kalangan golongan-golongan, di kalangan manusia ni, yang mereka nampak keburukan itu dia bukan satu keburukan as long as tidak melibatkan golongan-golongan yang rendah, sebab mereka masih melihat ada kasta di kalangan manusia tu sendiri. Okey, itu ayat ke-30. Kita nak masuk ayat 31. Bila dah viral cerita pasal isteri Al-Aziz ni, mana dia letak muka ni, kawan-kawan dia semua tahu ni, jiran-jiran dia satu taman semua dah tahu ni. Apa tindakan isteri Al-Aziz? Sebab kita kena tahu, isteri Al-Aziz ni dalam surah ini menunjukkan ciri-ciri orang yang ada narsistik. So bagaimana orang narsistik ni nak defend diri dia sebab nama dia dah buruk. Jadi kita tengok pada ayat ke-31. Maka tatkala wanita itu, iaitu Zulaikha, mendengar cercaan mereka, diundangnya wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada mereka masing-masing sebilah pisau untuk memotong. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tunjukkan dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka merasa kagum dengan keelokan rupanya, dan tanpa disedari, mereka telah melukai jari tangan mereka sambil berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah para malaikat yang mulia. Hebat taktik isteri Al-Aziz. Macam mana nak menutup dia punya kesalahan, dia buat satu konsep dalam psikologi dipanggil group conformity. Maksudnya untuk dia ni nak membenarkan kesalahan dia ni, nak menutup, dia kena ajak kawan-kawan lain untuk merasai sebenarnya apa yang aku buat ni betul tau. Sebab hamba sahaya aku ni handsome rupa dia. Kalau korang pun, mesti korang pun akan tertarik, tergoda macam aku. Jadi apa yang dia buat? Dia buat satu majlis. Dan dia panggil, invite kawan-kawan yang satu WhatsApp group dengan dia ni. Duduk ramai-ramai kat sini. Dan dihidangkan ada buah-buahan, kan? Ada makanan untuk mereka boleh potong. Jadi bila tengok semua tengah kusyuk potong buah-buahan semua, maka dia panggil Yusuf, hamba dia. Okay Yusuf, boleh, you can come in right now. Boleh masuk sekarang. Bila Yusuf sudah masuk, keluar daripada biliknya dan semua kawan-kawan isteri Al-Aziz tengok Yusuf, maka waktu itu isteri-isteri menteri-menteri dan juga kawan-kawan Al-Aziz ni, isteri Al-Aziz ni melihat Nabi Yusuf, dia kata, ini bukan orang ni, ini bukan manusia ni, ini punya rupa
Ini malaikat punya level. Walaupun diorang ni tak pernah tengok malaikat pun, tapi nak bagi tahu diorang tak bandingkan dengan manusia. Mereka telah bandingkan dengan satu makhluk yang lebih mulia untuk menunjukkan bahawa ini memang dahsyat sangat ni wajahnya. Dan inilah sebenarnya satu perkara yang saya nak kongsikan. Kita selalunya akan diuji dengan kelebihan kita. Bila Nabi Yusuf AS, Allah berikan kepada Nabi Yusuf ini kelebihan dari segi wajahnya yang tampan dan cantik. Maka Allah uji melalui ketampanan wajah tersebut. Sebab itulah kenapa bila Nabi Yusuf ini ada wajah yang tampan, dia diuji dengan wanita-wanita. Sama juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ada kelebihan dari segi, contohnya ibu kan, kita ada kelebihan dari segi harta, maka Allah akan uji kita melalui harta tersebut. So adakah dengan harta itu buatkan kau makin jauh dengan Allah, atau buatkan kau makin bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ada kelemahan, kekurangan, dan kita pun ada kekuatan dan kelebihan. Dan kita akan diuji dengan kelebihan kita. Sebagai contoh, ada orang yang dikurniakan dengan cahaya mata, ada anak-anak. Maka itu kelebihan buat dia. So apa jadi? Allah akan uji melalui kelebihan itu. Uji melalui perangai anak, mungkin dari segi kesihatan anak. Sebab Allah nak tengok, dengan kelebihan aku bagi ni, buatkan kau makin dekat dengan aku, ataupun kau makin kufur dengan apa yang aku berikan pada kau. Sebab itulah, sesuatu kelebihan Allah bagi pada kita bukan untuk kita ni nak brag dekat orang lain. Kau tengok aku ni diberikan kelebihan boleh bercakap dengan hebat. Kau tengok aku ni ada kelebihan handsome, cantik. Aku diberikan kelebihan harta yang banyak. Itu bukan satu perkara untuk kita banggakan, tapi itulah laluan untuk ujian masuk dalam kehidupan kita. Dan satu lagi, dalam satu hadis riwayat Tirmizi, siapa kat sini yang pernah tengok Nabi Yusuf? Cuba angkat tangan sikit, ada tak? Semua tak pernah. Tak pernah, tak strong lah kalau macam tu. Okey, biar saya beritahu. Dalam hadis riwayat Tirmizi, yang pernah jumpa dengan Nabi Yusuf ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jumpa dengan Nabi Yusuf ketika itu Nabi Muhammad menjalani satu perjalanan Isra Mi'raj. Ingat tak, setiap tingkat langit tu Nabi jumpa dengan pelbagai nabi-nabi, dan sampai pada salah satu langit maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf, dan Nabi kembali balik ke dunia, ke bumi, dan Nabi cerita pada sahabat-sahabat. Sesungguhnya, nak bagi tahu gambaran handsome macam mana Nabi Yusuf ni sampai diuji melalui ketampanan ini. Sesungguhnya Nabi Yusuf ini dikurniakan separuh kecantikan. Ibu, bila saya baca hadis ni, saya macam tak faham kenapa separuh, kenapa tak semua kan? Kenapa kita separuh kecantikan, kita tak cantik ke separuh kecantikan? Apa maksud Nabi tentang sesungguhnya Yusuf diberikan separuh kecantikan? Maksudnya, separuh, dia macam contohnya bulatan, separuh kecantikan tu, kita semua berkongsi separuh kecantikan. Mana kalau kita tengok gunung ganang, tengok langit, tengok bulan, tengok matahari, ataupun kita-kita ni yang handsome, yang cantik, semua kecantikan yang ada dekat dunia, semua berkongsi separuh kecantikan. Dan separuh kecantikan lagi adalah hanya untuk Nabi Yusuf AS. Maknanya, kalau kita cantik, jangan nak bangga sangat. Kita ni share-share je. Kalau kita rasa kita ni lawa sangat, handsome sangat, kita ni share-share separuh kecantikan tu dengan semua orang. Itu separuh kecantikan. Tapi tahu tak, separuh kecantikan Nabi Yusuf itu, ada yang lebih indah wajahnya daripada Nabi Yusuf AS. Inilah manusia yang diberi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cantiknya Nabi Yusuf, cantik lagi wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari satu malam kan, sahabat termenung tengok satu bulan purnama tau ibu. Cantiknya bulan purnama ni, bulan penuh kan. Di waktu tu muncul Nabi Muhammad mendekati sahabat itu, dan mata penglihatan sahabat itu bertukar daripada bulan itu pergi ke wajah Nabi. Dan apa kata sahabat tersebut? Sesungguhnya bila aku bertukar penglihatan aku, berpindah daripada bulan ke wajah Rasulullah, sesungguhnya wajah Rasulullah lebih bercahaya daripada bulan pula. Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kenapa kena cerita pasal Nabi? Sebab kata ulama, bila kita nak sabar sampai bila? Kita kena sabar sampai dapat jumpa Rasulullah. Amin, amin. Ketika kita dapat bertemu dan bertetang mata dengan Rasulullah, akan hilang semua kesusahan hidup kita. Semua kekecewaan kita, luka-luka dalam kehidupan kita akan hilang semua, sebab Nabi telah lalu banyak kekecewaan. Nabi telah lalu banyak hardship dalam hidup Nabi. Sebab tu bila dapat melihat wajah Nabi nanti dekat padang mahsyar, ketika di Telaga Kausar, akan hilanglah semua kesusahan dan kita punya kekecewaan, luka-luka dalam kehidupan. Sebab itulah kalau orang tanya, nak sabar sampai bila? Sabar sampai jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh lagi ni? Boleh. Boleh, insya-Allah. Yes. Kita pergi pada
Ayat ke-32. Silakan. Wanita itu berkata, itulah dia orangnya yang kamu cela aku kerana tertarik kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak, dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan yang hina. Jadi isteri Al-Aziz ni, bila kawan-kawan dia semua dah tengok betapa handsome-nya Nabi Yusuf AS, jadi apa kata isteri Al-Aziz? Inilah dia yang kau caci aku dulu tu, yang kau kutuk-kutuk aku dalam grup WhatsApp tu, yang kata aku ni boleh menggoda hamba sendiri. Sekarang kau tengok sendiri, kau pun tergoda ke tak? Jadi semua orang diam, semua orang senyap. Inilah dalam psikologi orang narsistik, aku guna salah satu teknik dipanggil gaslighting. Dia cuba untuk menutup keburukan dia dengan justify sesuatu yang nampak macam benar. Jadi semua orang mengakui, okey, betul lah kenapa kau ni tergoda dengan hamba kau, sebab bukan main handsome lagi hamba kau. Dan waktu ini berlaku ujian seterusnya kepada Nabi Yusuf AS. Dia itu isteri Al-Aziz. Dia bagi pilihan. Dia kata sekarang ni ada dua pilihan. Pertama, sekali lagi dia cuba untuk goda dan dia gunakan dia punya status dia. Dipanggil sebagai power complex dia. Sekarang ni dia bagi pilihan. Antara engkau ni nak buat jahat dengan aku, yakni berzina dengan aku, ni dia bagi tahu ni depan kawan-kawan dia yang lain dah. Ataupun yang kedua, kalau kau tak terima aku punya godaan, aku punya tawaran ni, pasti kau akan dipenjarakan. Maka Nabi Yusuf berada di dua persimpangan. It's either dia nak terus menerima godaan. Dan kena ingat, kalau once dia terima godaan ataupun tawaran daripada isteri Al-Aziz, ingat kawan-kawan yang lain diam ke? Sebab kena ingat tak awal tadi saya kata, perbuatan itu tak salah bagi mereka. Yang bagi mereka yang salah adalah perbuatan kepada siapa. Jadi mereka semua rasa perbuatan untuk nak berzina ataupun lakukan perkara yang keji dengan lelaki yang tampan ni bukan satu kesalahan bagi mereka. Jadi waktu tu Nabi Yusuf ada pilihan untuk terus hidup dalam kenikmatan dunia yang seronok, yang semua diidam-idamkan oleh lelaki, ataupun memilih untuk masuk ke dalam penjara. Dan apa pilihan Nabi Yusuf waktu itu? Itu ada dalam ayat seterusnya. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajaran mereka, memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan daripada tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang yang bodoh. Okey, ayat ke-33, Nabi Yusuf bukan hanya pilih, tapi berdoa supaya pilihan dia tu Allah mudahkan. Iaitu Nabi Yusuf memilih untuk masuk ke dalam penjara. Tuan-tuan, saya tanya kat sini, siapa willing nak masuk penjara? Kita cuba angkat tangan sikit, ada ke? Tak ada. Tak ada yang nak masuk ke penjara. Sebab kita tahu penjara tu satu tempat yang tak seronok, satu tempat yang sempit. Banyak kemahuan dan keinginan kita akan terbatas sebabkan masuk dalam penjara. Dan nama baik kita pun akan tercalar sebab masuk penjara. Bayangkan Nabi Yusuf ni yang ada nama yang baik. Dan Nabi Yusuf tak ada option lain. Sebab Nabi Yusuf, keluarga dia jauh dekat Kanaan, dekat Palestin. So dia tak ada saudara mara, dia tak ada kawan-kawan, dia tak ada siapa pun. Waktu tu dia memilih untuk masuk ke dalam penjara dan dia mohon kepada Allah, ya Allah, aku lagi suka untuk masuk ke dalam penjara daripada aku ni bergelumang dan tenggelam dalam maksiat dengan perempuan-perempuan yang bagi tawaran kepada aku. Dan waktu tu yang paling best, yang paling penting dalam ayat ni adalah di hujung itu. Nabi Yusuf tidak merasakan dialah yang baik sebab tu dia boleh buat pilihan ke penjara. Tapi Nabi Yusuf mengakui bahawa pilihan dia untuk masuk ke penjara ni atas pertolongan dan perlindungan Allah pada dia. Dia tak rasa dia baik sebab tu dia boleh buat pilihan masuk ke dalam penjara. Sama juga kita hari ni. Kita datang ke majlis yang baik bukan sebab kita baik, tapi sebab sifat maha baiknya Allah pada kita. Sebab tu kita ada di tempat yang baik-baik. Sama juga kalau kehidupan kita buat benda baik. Jangan kita claim, ini sebab aku baik lah ni, sebab aku ni bagus lah ni, sebab tu aku buat benda baik. Maka itulah perkara yang kita takut-takut dan risau, menimbulkan sifat keakuan. Apa maksud sifat keakuan? Sifat keakuan adalah sifat dia rasa dia yang buat pilihan yang baik. Dialah yang melindungi diri dia daripada buat maksiat. Dialah yang buat manfaat kepada orang lain. Sifat keakuan ni, kalau ada dalam diri kita, apa jadi? Siapa contoh-contoh dalam Quran Allah sebut orang-orang yang ada sifat keakuan yang akhirnya Allah jahanamkan mereka? Pertama, ingat tak? Ini ayat yang dikeluarkan oleh satu orang raja yang waktu tu Nabi Musa perlu menentang dia. Firaun. Firaun kata apa?
Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha agung. Nampak tak? Sifat keakuan. Aku, ana. Sama juga iblis. Iblis apabila Allah perintahkan iblis untuk tunduk sujud kepada Nabi Adam AS. Apa kata iblis? Tetap juga ada perkataan ana. Apa ana yang disebut? Ana khairu minhu. Aku lagi bagus daripada Adam. Sebab tu aku tak sujud daripada dia. Sebab aku diciptakan daripada api. Dia dicipta daripada tanah. Sebabkan sifat keakuan. Ana ni lah yang menyebabkan mereka ini, Fir'aun, Qarun, Iblis, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, ini Nabi tau. Untuk Nabi, tolak maksiat itu, kita boleh justify tau. Kita boleh logik lah sebab dia Nabi kot. Tapi tetap Nabi Yusuf tak mengaku. Bukan sebab aku, tapi sebab perlindungan Allah pada aku. Maka aku memilih untuk masuk penjara berbanding dengan aku tenggelam dalam maksiat yang terhidang dan ditawarkan kepada aku. Rupa-rupanya kita, walaupun Nabi pun tak claim dia baik, apatah lagi kita. Jangan pernah kita claim kita baik. Jangan pernah claim kita mulia. Lagi-lagi kita rasa kita better than orang lain. Sebab itu sifat-sifat yang bukan diajar oleh Nabi. Kadang-kadang kita risau, kita tersilap, kita tergelincir lidah kita dengan kita kata yang aku ni hebat, aku ni pandai, aku ni lebih bijak, lebih berpengalaman daripada orang lain. Kita risau, itulah perkataan yang akan merosakkan hati kita. Dalam agama tidak ajar kita untuk claim kita hebat, kita ni kuat, kita ni bijak. Tapi agama ajar apa? La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan apa yang Allah bagi kepada aku. Inilah perkataan Nabi-Nabi yang akhirnya Allah kurniakan keajaiban pada Nabi-Nabi. Tengok Nabi Musa AS, diberikan pertolongan oleh Allah bukan biasa-biasa. Nabi Musa ketuk tongkat terbelah laut. Kita ini cuba pergi ketuk tongkat kat tepi-tepi laut, boleh terbelah tak? Memang sampai kesudah, sampai kiamat tak terbelah. Nabi Ibrahim AS, Allah selamatkan dia daripada api yang besar, sehingga Allah perintahkan api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sejuk dan sejahteralah kamu ke atas Nabi Ibrahim. Apa jadi? Api itu jadi sejuk dan sejahtera. Allah turunkan makanan daripada syurga. Kenapa cita-cita ni Allah nak bagi dekat kita? Sebab Allah nak bagi tahu, the moment you menafikan diri, the moment you menafikan sifat keakuan, maka pertolongan Allah akan sampai dalam kehidupan. Sama juga Nabi Yusuf AS. Bila menafikan keakuan diri dia, maka keajaiban-keajaiban mula datang dalam hidup Nabi Yusuf. Lepas ni kita akan tengok apakah keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf telah membuang sifat keakuan. Ni sifat keakuan ni dah telah dibuang oleh Nabi Yusuf. Ni bukan sebabkan kebaikan aku. Ni sebab Allah pelindung aku je ni. Aku boleh pilih untuk masuk ke dalam penjara berbanding dengan tawaran yang lebih memuaskan nafsu. Itu ayat ke-33. Okey, kita pergi ayat ke-34. Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf daripada tipu daya mereka. Okay. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Innahu was-sami'un alim. Allah ni maha mendengar dan Allah juga maha mengetahui. Allah dengar setiap perkataan orang-orang yang caci kita. Allah dengar setiap perkataan-perkataan orang yang fitnah kita. Allah tahu apa dalam pemikiran orang-orang yang mungkin di depan kita dia boleh berlakon, tapi belakang kita dia yang tikam belakang kita. Allah ni maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Sebab itulah, perasan tak, ayat ke-33 Nabi Yusuf berdoa, Allah kabulkan pada ayat ke-34. Betapa cepatnya Allah kabulkan doa satu orang hamba dengan syaratnya apa? Tadi telah hilang sifat keakuan dalam diri dia. Dan tahu tak kenapa Nabi Yusuf ini doanya mustajab? Kita kena ingat, bukan ini je satu-satunya ayat yang Allah terus kabulkan doa. Dalam surah yang lain, Iblis juga berdoa. Iblis doa apa? Ya Allah, since kau dah laknat aku, panjangkan umur aku, supaya aku boleh sesatkan anak cucu Nabi Adam ni sampai hari kiamat. Allah tak perlu tunggu lama, ayat seterusnya, Allah panjangkan umur Iblis ni. Soalan saya, kenapa Iblis ni baru kena laknat, baru kena halau daripada syurga, dia boleh berani nak doa pula? Dan Allah kabulkan doa Iblis ni pula. Sebab Allah nak bagi tahu pada kita satu mesej besar untuk kita belajar. Doa ni mustajab. Kerana doa Iblis ni mustajab sebab Iblis kenal dengan Tuhannya yang tak pernah sia-siakan doa hamba-hamba dia. Rupa-rupanya Iblis lebih yakin doa dia berbanding kita.
Nabi Yusuf kenapa doanya dia makbul? Sebab dia kenal dengan Tuhan yang tak pernah tinggalkan dia. Ketika Nabi Yusuf dicampakkan dalam telaga, Allah bagi tahu pada Yusuf, wahai Yusuf, kami takkan tinggalkan kau. Allah telah selamatkan Yusuf. Allah yang telah selamatkan Yusuf dalam telaga. Allah yang selamatkan Yusuf daripada fitnah. Allah yang selamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Allah yang selamatkan Nabi Ibrahim daripada Raja Namrud. Adalah Allah yang sama yang ada hari ini untuk tolong kita juga. Sebab itulah, untuk kita ni dapat doa yang mustajab, dia bukan hanya perlukan waktu yang mustajab, tempat yang mustajab, keadaan yang mustajab, tapi hati yang mustajab. Hati yang yakin Allah mesti akan tolong aku. Allah tak akan tinggalkan aku. Allah yang akan bantu aku. Syaratnya apa? Yakin penuh yang Allah akan bantu aku, walaupun di saat manusia tak ada seorang pun yang akan bantu aku. Inilah dia wilayah pertolongan Allah apabila kita ni membuang sifat keakuan seperti mana Nabi Yusuf AS berdoa. Dan ayat yang ke-35 yang terakhir untuk first half. Kemudian timbul fikiran bagi suami wanita itu serta orangnya setelah mereka melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahawa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Ibu, amazingly, bila doa, apa yang Nabi Yusuf dapat? Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yeah. Kadang-kadang pertolongan Allah ni, dia tak ikut apa yang kita mahu. Contoh, Nabi Musa AS, Allah tak buang laut untuk Nabi Yusuf lalu, tapi Allah belahkan laut dan temani Nabi Yusuf sehinggalah pada daratan yang satu lagi. Yeah. Sama juga Nabi Ibrahim AS. Allah tak padamkan api, tapi apa Allah buat? Allah teman Nabi Ibrahim AS, selamatkan dan lindungi Nabi Ibrahim dalam api tersebut. Allah tak buang ujian, tapi Allah guide dan bantu seseorang untuk melalui ujian tersebut. Nabi Yusuf, Allah tak selamatkan dia daripada penjara. Allah masukkan Nabi Yusuf dalam penjara juga. Tapi dalam keadaan Allah ada bersama dengan Nabi Yusuf dalam penjara, sebab ada hikmah besar yang Nabi Yusuf akan dapat nanti dalam penjara. Dan somehow satu lagi, sebelum kita nak dengar daripada ibu, kongsian daripada ibu, share ibu, which is ni yang saya tunggu-tunggu, saya nanti-nantikan, sebab tu saya cepatkan sikit. Satu hari ibu kan, ada satu orang peserta saya, dia tanya saya, dia kata, Ustaz, saya nak tanya soalan lah. Boleh? Tanyalah. Soalan apa? Kenapa dunia ni tak adil lah? Dunia tak adil? Kenapa cakap dunia tak adil? Dia bagi satu contoh. Satu kes yang berlaku pada tahun 2008 di Korea Selatan. Nama dia Chu Du-sun. Chu Du-sun ni, dia telah merogol satu orang kanak-kanak umur 8 tahun. Bukan takat merogol, tapi dia telah seksa sehingga berlaku kecacatan kekal pada anak tersebut. Dan lelaki ni telah dipenjarakan seumur hidup. So what happened is, dia telah dibebaskan dan dia punya hukuman telah dipendekkan. Pada tahun 2018, dia telah dibebaskan. Hampir 1 juta orang memberontak dan buat demonstrasi sebab tak bersetuju dengan keputusan mahkamah untuk bebaskan lelaki tadi. Sebab anak kecil tadi yang 8 tahun, dia masih trauma dan dia mengalami kecacatan kekal disebabkan perbuatan lelaki tu, tapi lelaki tu boleh bebas dah sekarang. Jadi dia kata, di mana keadilan Tuhan kalau macam ni? Kenapa Tuhan tak adil? Okay, dan saya tanya balik pada lelaki tu. Okay bang, kalaulah abang rasa hukuman tu tak adil, apa hukuman yang paling adil untuk lelaki tu? Dan dia pun jawab apa ibu? Dia kata, hukuman paling adil patutnya kena gantung lah. Biar dia mati. Soalan saya balik pada dia, kalau dia kena hukum gantung dan mati, berbaloi ke? Sesuai tak dengan kesalahan yang dia dah buat? Dia dah mati tapi perempuan tu tetap hidup dalam keadaan trauma, cacat. Dia diam. Kalaupun seorang lelaki yang telah bunuh 40 orang sekalipun, kalau dia dihukum gantung pun tak adil juga. Sebab patutnya kalau dia bunuh 40 orang, dia patut dibunuh 40 kali. Tapi mana logiknya seorang ni kena bunuh 40 kali, gantung. Mana boleh? Tak logik lah macam tu. Rupa-rupanya dalam hidup ni, dunia ni bukan tempat untuk kita dapat keadilan yang mutlak. Betul. Sebab itulah ada akhirat. Allah yang akan mengadili seadil-adilnya. Ada orang dia terlepas dekat sini. Ada orang
dia ni buat salah tapi orang lain yang buat baik tu masuk penjara. Sebab tu Nabi Yusuf, yang salahnya siapa? Yang salahnya isteri Al-Aziz, tapi yang masuk penjara ni siapa? Nabi Yusuf AS. Untuk bagi tahu pada kita, dunia ni memang sifatnya tak adil. Sebab tu orang beriman, dia tahu dia ada satu alam lagi di akhirat yang Allah akan adili dia. Dia terluka, dia difitnah, dia cuba untuk pertahan diri tapi dia tak dapat. Orang sangka dia yang jahat. Tapi orang beriman, dia bahagia dalam ujian dia sebab dia tahu dia akan dapat pengadilan yang mutlak nanti dekat akhirat. Sebab tu orang beriman, dia salah satu sifat-sifat ataupun ciri orang beriman, dia percaya pada hari pembalasan, hari akhirat nanti yang akan diadili seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil. Okey, kita sebenarnya nak habis episod ni sampai 42, tapi kita nak break sekejap. Sebab apa? Sebab kita nak bagi pada ibu nak dengar cerita daripada ibu. Sebab kita dengar cerita fitnah yang berlaku kepada Nabi Yusuf, ujian-ujian yang dilalui daripada Nabi Yusuf. Pastinya ibu, siapa ada dengar-dengar juga cerita. Sikit-sikit lah kan. Nak tahu daripada ibu sendiri. Hardship, ujian yang ibu lalui, yang mungkin ada kat luar sana yang dia tak lalu ataupun dia bakal lalu. Mungkin untuk bagi inspirasi, especially pada wanita kat luar sana. Ibu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seronok pula dengar Dai bercerita. Macam tak payahlah turn ibu je terus cerita. Memang tadabbur yang sangat baik lah. Sampai mengalir mata ibu ya. Anyway, cerita bila dengar semua tu, ibu boleh reflect pada life ibu lah. Mula-mula macam tak faham sebab kita muda kan. Masa dia berlaku dari ibu muda sampai sekarang, in a lot of way. Berderet-deret ujian dalam hidup. Dia bagaikan kita macam diuji tak berhenti-henti. So dia begini, masa ibu kecil-kecil, ibu nenek bela. Bila nenek bela, standard 4 nenek meninggal. Itulah mak yang kita kenal kan. Lepas tu ibu duduk dengan family balik lah, insyaAllah. So umur dah jam 4, ibu dah rasa kehilangan. So a small child dah rasa kehilangan seorang mak. Lepas tu masuk sekolah semua, MRSM dan semua-semua tu. Lepas tu masa kahwin, ibu nak sangat anak. Sebab ibu rasa satu keluarga tak boleh pisah-pisahkan. Tak boleh bagi-bagi orang. Kita kena together lah kononnya. Jadi ibu rasa ibu nak anak sendiri. So I pray to Allah. Bila kahwin tu ibu nak sangat anak sendiri. Sebab ibu ni loving. Jadi ibu nak mencurahkan kasih sayang pada seseorang. Nak memulakan institusi kekeluargaan sendiri. My own family. My own way. My own principle. So Alhamdulillah dapat anak. So pregnant and all that. Tiba-tiba 8 bulan bila pergi ke rumah mak mentua rasa sakit. Masa tu kat KL. Ibu duduk kat Kertih sebab suami ibu pilot yang hantar orang pergi offshore dekat Kertih Airport. He's a helicopter pilot. So we came back sebab cuti. So malam tu rasa sakit terus hantar pergi hospital Tawakal. So dia kata dah kena nak beranak. So tegan. Masuk dekat labor room lah. 8 bulan sebab baru test ya. Healthy baby. Everything is okay. Tapi masa nak melahirkan tu dia lemas. Dan baby tu meninggal. So I'm only 23 years old. Sebab kahwin umur 21. So ibu cakap pada Allah lah. Masukkan balik nyawa please. Kata I really need this baby. Kalau dia anak kedua, ketiga kita balik ada anak-anak lain. Dan kita balik tak ada anak lain nak peluk. Suami ibu selalu macam dia kena base kat jauh-jauh. You know. And ibu duduk negeri orang. Tak ada family semua kat Kampung Baru Kuala Lumpur. Tu ujian pertama ibu. Lepas tu ibu Alhamdulillah. Lepas tu Allah bagi anak seorang perempuan, Farhanisa. Lepas tu dapat seorang lagi anak lelaki. Anak lelaki cacat pendengaran semenjak lahir. So itu lagi sekali Allah uji. Lepas tu Allah uji ibu. Aksiden yang sangat teruk kat Bukit Bau. On the way daripada Paka nak pergi ke Dungun, ibu aksiden yang sangat teruk. Lepas tu ibu paralyzed setahun, tak boleh bangun. Dalam masa yang sama, ibu ada anak kecil yang cacat pendengaran yang memerlukan seorang mak yang boleh bantu dia untuk mendengar. Sedangkan ibu atas katil macam sayu. Tak boleh buat apa. Semuanya on the bed. I can't even sit on the wheelchair. So tak boleh di-bend kan langsung. Sebab retak tulang belakang. So lepas tu, ni macam ujian demi ujian lah. So bila ada accident, tak boleh berjalan, I'm in pain. Lepas tu apa lagi? In 2001 ibu digegarkan dengan berita ibu mungkin ada kanser. So check sebab dia nampak satu solid tumor dekat dalam ibunya ovary yang sangat besar macam sebiji telur.
So sebelum tu memang ibu dah operate banyak kali kat tempat yang sama untuk keluarkan endometriosis ibu. Tapi tak sangka pula dia boleh jadi macam tumor. Dan dia orang takut benda tu kanser. Jadi pada umur yang agak muda dan 30 lebih, dia orang hospital kata kena buang seluruh peranakan ibu. Ketika ibu merasakan seperti ibu ni seorang wanita yang tak berguna sebab tak boleh bagi zuriat kat suami. So macam-macam lah. So sebenarnya cerita terlalu banyak tapi ibu ambil yang pendek-pendek yang the important events sajalah. Yang lain-lain tu ibu rahsiakan je lah dulu. Dugaan demi dugaan lah Allah bagi ujian demi ujian. And lepas tu ibu operate tulang belakang. Sekarang ibu ada besi titanium dekat lambauan lambatu sebab terlalu sakit. Ibu tak boleh tegak dengan betul. Sampai sekarang ibu masih pakai besi. Dia bukan korset, dia lumbar support. Dia besi betul. Kalau ibu tak pakai besi ni, ibu tak boleh function. So ibu tengah berjuang kan untuk memandaikan anak bangsa. So I'm in pain for 39 years. Lepas tu ibu operate lutut, ibu operate tengkuk, ada 6 skru sekarang. Ada gambar dia. Ada 6 skru dengan 2 spacer di tengkuk ibu. Dan ibu hari-hari migraine. Sakit. Sebab bila kita makin tua, kita punya muscles and tissues are not strong anymore around it. Jadi dia dah overpowering all my besi. Besi dekat lutut, kat sini ada 3 paku, sok putus. So, ibu iron lady. Yeah, literally iron lady lah. Jadi Alhamdulillah semua benda yang berlaku, ibu selalu bertanya lah. Macam contoh masa ibu kecil-kecil memang tak rapat dengan ayah lah sebab nenek bela kan. Tapi bila dah balik duduk dengan ayah, ibu dah terus masuk MRSM. Dia tak sempat nak membanja dengan ayah. So masa ibu dah kahwin, ibu bawa lepas accident, dah boleh jalan sikit-sikit, ibu pujuk ayah ibu. Jomlah kita pergi umrah. Ibu kata, ayah ibu umur 56 tahun masa tu, agak muda. Ibu sekarang 61. So dia 56 tahun, kita jomlah kita pergi umrah. Tak sempat nak membanja dengan abah. Jadi tak payah bawa dia beradik. Anim aja. Anim, abah dengan mak. So I went, I paid for the umrah. And sampai ke umrah memang rasa, ya Allah, ini punya perasaan orang ada ayah. Kasih sayang seorang ayah yang tak pernah rapat dengan ibu. Contohnya, dengan mak je lah. Ibu takut dengan ayah ibu. So ayah ibu ni seorang yang agak, kata dia RMC kan. And dia pangkat besar kat Shell. So, but in a lot of way dia disiplin. Dia bukan kejam kat ibu tak. Cuma dia tegas. Dia sangat tegas. Dan ibu mungkin segan kan. So bila dah balik dari umrah 6 bulan kemudian sebulan selepas tu dia macam batuk-batuk. Ingat normal lah pergi hospital and all that. But 6 months later dia kena masuk hospital dan dia meninggal dunia. Lung collapse. So dia pakai life support. Dan ibulah anak perempuan dia. Kita semua perempuan. Yang duduk jauh kat Terengganu tu sebab husband is based there. Kami asal usul orang Kampung Baru. Yang turun dekat HUKM Kuala Lumpur. Yang pada malam terakhir dia tu ibu turun masuk ikut pintu belakang so sampai ke ICU duduk sebelah dia. Dan itulah anak yang terakhir bersama abah. So Allah izinkan ibu dapat masa itu mungkin sebab ibu yang tak pernah rasa dimanjakan oleh abah masa kecil-kecil dulu. So ibu cakap dengan abah ibu. Masa tu kan tak berapa faham sangat tu. Bulan Ramadan masa tu. Cakap dengan abah don't go. We don't have, kita tak ada adik-beradik lelaki. Jadi kalau apa-apa jadi dengan Jasmine, my husband, kalau buat apa-apa kat Anim nak lari kat siapa? Dia tak ada tempat, tak ada lelaki. So abah don't go. And Anim baru nak rasa kasih sayang abah. And I lost a son. Here I lost my grandmother. My son is deaf. And I met an accident. I couldn't walk. I was on a wheelchair for 1 year. And now you're going, is it? So ibu selalu reflect lah. Dan ibu tak pernah walaupun sekali pun marah pada Allah. Dan ibu ada penyakit Steven Johnson syndrome yang mana ibu allergic to painkiller. I'm in pain for 39 years. But I can't take painkiller sebab dia allergic. Boleh mati. So bagaikan jatuh, ditimpa pula tangga. So there are many medication yang ibu tak boleh makan. So thank you. So tapi sepanjang jalan tu kan, I know why. Ibu rasa lah, I'm very sure benda tu berlaku dekat ibu. Sebab ibu ni serba boleh. Cakap pandai, budak bijak, IQ paling tinggi. She can do a lot of things. Mungkin kalau Allah tak slap me all the time, ibu akan jadi manusia yang sombong kot. Angkuh, hebat, you know. So memang non-stop. And lately ibu ada cucu, anak Sarah is my menantu.
Masa lahir dia suspek usus cacat pendengaran dan dia ada isu dengan mata dia. So ibu kata, ya Allah Tuhan, kau nak uji aku. I'm okay. Sebab masa ibu dengan anak ibu cacat pendengaran, ibu merayu ke Allah, bagikan pendengaran ibu pada anak. Sebab dia pergi sekolah, budak-budak tak faham. Dia ejek anak ibu pekak. Ibu tak sanggup. So tapi Allah of course didn't do that lah. And one thing I think throughout the years sampai sekarang, sebenarnya cerita ibu banyak lagi lah, tapi let's not share that. Ibu ada support. Ibu tak ada support. I went through everything alone in a lot of way. And support ibu adalah mungkin mak ibu lah. Ibu bela mak ibu. Walaupun tak bela ibu kecil-kecil, tapi ibu tak berdendam. Ibu bela mak ibu. Ibu bagi semua kemewahan kat dia. Dan dia meninggal pada bulan Ramadan juga, tahun 2020. Jadi itulah satu fan ibu yang ibu somewhere I can run to kan. I have none anymore now. So itulah ibu rasa mungkin sebab tak tahulah. Sebab ibu rasa ibu hebat kot. Memang ibu hebat tau. Tapi kan kena bantai selalu tu kan. Cerita Nabi ibu nangis. Orang miskin tepi jalan ibu tengok ibu nangis. Hati ibu jadi terlalu. Sebab dah dipukul banyak kali kan. So mungkin itu hadiah Allah pada ibu yang sangat besar. Melembutkan hati ibu. Cepat sayang orang. Cepat tolong orang. Faham erti kerinduan. Faham erti kesakitan. Seibu lalui. Sebenarnya banyak sangat lagi. Tapi ibu tak nak cerita. Kalau ibu cerita semua, tak boleh. Itu lagi dahsyat sebenarnya. Saya ni tahan je air mata, kau tak siapa nak cakap ni. Allahu Sebab Akbar. tu you akan selalu tengok ibu senyum je. Masa tanya kat ibu, kenapa ibu positif sangat? Saya kata, setakat korang bos tak naik pangkat ke, laki tak bagi bunga ke, kecil berbanding apa ibu lalui. Jadi semua benda problem yang ibu lalui tu kan, ibu boleh senyum sebab dia terlalu kecil berbanding dengan penderitaan anak-anak ibu, cucu ibu, sakit ibu. So there's nothing else but to smile and bersyukur pada Allah. Kalau banding ibu dengan ibu-ibu kat Gaza tu lagi teruk. Apalah sangat yang Allah hadiahkan ke ibu dalam bentuk ujian. Sebab ujian itu membentuk, bukan memusnahkan. And every time Allah bagi ujian sebab Allah sayang kat kita. And Allah sayang kat ibu. Sebab ibu minta apa dalam hati ibu, terbit je jadi lepas tu. Ibu tahu Allah sayang kat ibu. So kalau Allah tak uji kita, in my opinion lah, kalau Allah tak uji ibu, ibu rasa Allah tak sayang ibu. Tapi ibu back kat Allah lah. Jangan uji anak cucu ibu, please. Mungkin dia tak ada kekuatan uji ibu. Uji ibu tak apa. Last 2 years, my husband kena stroke. So he can't walk, he can't do anything. Ibu kena jadi breadwinner. Ibu naik stage terus, dia bercakap tak berhenti. Kalender ibu penuh, ibu sakit. Ibu penat. Tapi ibu kena tanggung keluarga. Suami ibu kena dapat the best. Kena pergi rehab yang 20,000 sebulan. They are the most expensive. Ibu nak bagi yang terbaik dekat dia. Tak apa. Kalau ibu kena merangkak naik stage pun, ibu merangkak naik stage just to earn some money. That's my love to my husband. Tak kira lah dia macam mana dengan ibu. Tapi bagi ibu, ibu menyayangi suami ibu kerana Allah. Bukan kerana dia. Ibu isteri. Ibu nak Allah sayang ibu. Dan dia adalah hadiah dari Allah. Iaitu jodoh, pertemuan ajal, semua dari Allah. So that's a gift from Allah. In a good package, in a brown paper, in a plastic bag, or in a surat khabar atau dibungkus hadiah tu. Ibu terima dengan hati ikhlas. Tak apa. That's my life. There's more, but cukuplah sayang. Cukuplah sayang. Speechless saya kat sini. Allahu Akbar. Kita nak break dulu. Kita nak redakan keadaan dulu. Kita nak lap semua air mata yang kita ada ni. Sebab kita nak tengok apa hikmah yang ibu dapat bila ibu lalui ujian-ujian. Itu part yang ibu belum cerita lagi tu. Ibu reason untuk kita. Sebab pasti setiap luka tu dia tidak sia-sia. Ada hadiah, ada ganjaran, ada nikmat yang Allah bakal bagi. Dan sebegitu jugalah dalam surah Yusuf. Apabila Yusuf difitnah, dicampak ke dalam penjara,
pasti ada cahaya dalam kegelapan penjara tu yang Allah nak hadiahkan buat Nabi Yusuf AS. Apa-apa pun, sebelum kita berehat, jangan lupa untuk klik link dekat bio dan join BCF Family untuk dapatkan something special daripada BCF. InsyaAllah dengan kepuasan yang lebih mendalam lagi bersama dengan Ibu Hanim. Kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami dalam Bespoke edisi Ramadan dan kita berada dalam tema surah Yusuf dan kita akan sambung pada ayat ke-36. Dan pada siapa yang mungkin baru saja bersama dengan kami, tadi kami baru saja menyelam dengan penuh dengan air-air tangisan dan kisah Ibu Hanim ni saya ingat menjadi inspirasi kepada ramai isteri-isteri kat luar sana dan juga pada suami, sebab yang menangis lebih ni suami kat depan-depan ni. Tarik-tarik ingu ni banyak kat suami juga ni. Untuk bagi tahu besar mana pun ujian kita, pastinya itu adalah tanda besarnya cinta Allah pada kita yang mungkin kita tak jumpa lagi hikmahnya. Mungkin sekarang, bukan sekarang, tapi mungkin later kita akan nampak. Seperti mana Nabi Yusuf AS ketika dicampak ke dalam telaga seorang diri, dalam keadaan kanak-kanak, dibuang bajunya, abang-abangnya yang buat, ahli keluarga sendiri, terpisah dengan family, ayah, ibunya sendiri. Tapi hikmahnya dia bukan tahu ketika di dalam telaga. Dia tahu hikmahnya selepas dia menjadi salah seorang menteri besar di Mesir. So, hikmah tak perlu kita nak kena tekan diri untuk nak faham sekarang. Sebab tak semua hikmah yang perlu untuk kita faham sekarang, tapi perlu untuk kita nikmati dan jalani. Sooner or later, kita akan nampak hikmah yang Allah telah hidangkan buat kita, insyaAllah. Baik, Ibu, are we ready? Okay. Untuk ayat seterusnya. Okay, dan kita nak insyaAllah. dengar juga daripada Ibu hikmah-hikmah yang Ibu nampak di sebalik ujian-ujian hardship yang Ibu telah lalui. Okey, Amir, 36. Dan telah masuk bersamanya ke dalam penjara 2 orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi memerah anggur. Dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebahagiannya dimakan burung, berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandang kamu dari kalangan orang yang berbuat kebaikan, iaitu mentakwilkan mimpi. Dipendekkan cerita, Nabi Yusuf pun dicampakkan ke dalam penjara tanpa perbicaraan, tanpa justification, dan paling dahsyat lagi, Nabi Yusuf tak tahu pun berapa lama dia akan masuk dalam penjara tu. Jadi dia tak tahu bila dia akan keluar, dia tak tahu macam mana keadaan dia dan apa persepsi-persepsi orang dekat luar sana tentang diri dia. Tahu-tahu dia dah kena campak di dalam penjara. Dan di penjara inilah Allah menunjukkan hikmah yang Nabi Yusuf bakal dapat. Okey, apa dia? Nabi Yusuf bila masuk dalam penjara, Nabi Yusuf ada, dia tak bagi roommate kan? Dia tak bagi housemate kan? Dia bagi apa? Jailmate ke? Jailmate lah rakan sepenjara lah Jadi ada 2 orang rakan sepenjara ni, yang Nabi Yusuf ni walaupun dia masuk dalam penjara, tetapi tak mengubah pada Nabi Yusuf punya karakter. Nabi Yusuf tetap menjadi Nabi di dalam itu. Tetap membawa akhlak yang baik dalam penjara. Sehingga kan kedua-dua kawan-kawan sepenjara dia mengakui, wah Yusuf, kau ni kami nampak kau baik lah. Nampak kau ni orang yang berkasih sayang lah. Kau layan kami dengan baik lah. Maka dua-dua rakan sepenjara dia tanya dia tentang mimpi mereka berdua. Jadi seorang ni dia mimpi dia tengah perah anggur dalam mimpi dia. Satu lagi dia bermimpi dia menjunjung roti dan roti itu dimakan oleh burung-burung. Jadi dia tanya pada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, kau ni nampak macam orang baik ni. Apa maksud mimpi kami? Dan apa kata Nabi Yusuf AS pada ayat seterusnya? Yusuf berkata, tidak datang kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebahagian daripada apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka ingkar kepada hari akhirat. Nabi Yusuf AS, dia tak terus jawab soalan daripada kawan-kawan dia.
Tapi dia terus bagi tahu satu lagi. Apa dia? Aku bukan takat boleh tafsir mimpi kau, tapi apa makanan yang akan sampai kejap lagi untuk kita makan pun, aku boleh tahu apa jenis makanan tu. Wow. Nak bagi tahu Nabi Yusuf ini, Allah telah berikan kepadanya kelebihan untuk takwil mimpi dan ilmu hikmah. Soalan saya, Nabi Yusuf dapat takwil mimpi ni bila? Ketika di dalam penjara tu. Nabi Yusuf pada permulaannya dia tak ada kelebihan takwil mimpi ni. Sebab tu dia tanya pada ayah dia, wahai ayah, mimpi 11 bintang, bulan, matahari ni apa maksudnya? Maknanya apa? Nabi Yusuf tak ada pun kelebihan ni, mukjizat ni. Allah bagi bila? Allah bagi semasa di dalam penjara. Sebab itulah cahaya tu selalunya ada dalam titik terendah kegelapan dalam kehidupan kita. Di situlah Allah kurniakan kelebihan pada kita. Sama juga Nabi Yusuf ketika dicampak ke dalam telaga. Apa jadi lepas keluar daripada telaga tersebut? Nabi Yusuf diletakkan di dalam rumah orang-orang besar, orang menteri-menteri besar di Mesir itu. Mana setiap kegelapan yang kita lalu, keluar itu Allah akan kurniakan kelebihan buat kita. Sama juga Nabi Yusuf AS. Maka kalau Nabi Yusuf tak masuk penjara, ilmu tak mimpi takkan diberikan kepada dia. Di situ rupanya Allah berikan kelebihan takwil mimpi, mukjizat pada Nabi Yusuf AS. Sama juga macam ibu sebut tadi tu. Kekuatan ibu tu dapat daripada mana? Bukan ketika ibu ni tengok Netflix, kan, tengok wayang, goyang kaki, makan keropok, tiba-tiba jadi kuat. Tiba-tiba jadi Iron Lady. Tiba-tiba jadi wanita yang hebat. Tak. Kekuatan, kehebatan, resilience itu dapat ketika mana? Ketika berada di titik terendah dalam kehidupan. Sebegitu juga dengan Nabi Yusuf AS diberikan kelebihan itu ketika berada dalam penjara yang gelap dan kelam, tapi cahaya itu masuk untuk berikan mukjizat pada Nabi Yusuf AS. Okay, so bukan itu saja. Okay, sekarang ni Nabi Yusuf dah jawab belum soalan daripada kawan-kawan dia tu? Belum lagi, sebab ada sambungannya sikit lagi. Okay, jadi kita nak minta Amir untuk bacakan terus daripada ayat ke 38 sehinggalah pada ayat ke-40. Terus je sampai 40. Dan aku mengikut agama nenek moyangku, iaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami, iaitu para nabi, mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Yang demikian itu adalah daripada kurniaan Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukurinya. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataupun Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah yang selain Allah kecuali hanyalah menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyang yang kamu telah rekakan? Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Sesungguhnya hukuman itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ke-38 sampailah ke-40 adalah ayat tentang penceritaan Nabi Yusuf berdakwah dengan kawan-kawan dia yang berdua ni. Nak bagi tahu bahawa Nabi Yusuf ni walaupun dalam penjara tetap sampaikan kalimah iman. Untuk bagi tahu pada kita, Nabi Yusuf dalam penjara pun buat kerja dakwah. Apatah lagi kita yang ada akses dengan social media, ada akses bertemu dengan ramai orang, kan, ada kebebasan dalam buat pilihan naik kereta, naik LRT, naik motor untuk berjumpa dengan umat Nabi. Lagi-lagilah patut kita ni dapat sampaikan dakwah. Dan satu part lagi, sebelum Nabi Yusuf sampaikan dakwah, Nabi Yusuf tak terus sampaikan. Apa yang Nabi Yusuf buat dulu? Sehingga kan kawan-kawan dia rasa kau ni memang orang baik. Kau ni memang nampak muka kau ni penuh kasih sayang. Sebab Nabi Yusuf sebelum sampaikan dakwah, dia telah buat relationship bridge. Dia telah menghubungkan diri dia dengan kawan-kawan dia, madu'u dia tu, dengan jambatan kasih sayang. Ramai antara kita ni, kita nak dakwah, kita nak tegur, kita nak nasihat, kita nak kritik. Tapi kita tak kenal dengan dia. Kita mungkin kenal nama dia, tapi kita tak kenal cerita dia. Kita mungkin suka untuk nak kritik orang, tapi kita tak tahu apa yang menyebabkan dia lakukan perbuatan tersebut. Sebab itulah kaedah uslub dalam berdakwah, dalam kita sampaikan dakwah, sampai ke kebaikan, tahu orang dulu. Sebab apa tahu? Sebab Dale Carnegie tulis dalam satu buku, How to Win Friends and Influence People. People doesn't care how much you know.
Yeah. until they know how much you care. So kita kena belajar sayang orang dulu. Sebab agama datang dengan kasih sayang. Bukan agama datang dengan penghukuman. Bahkan surah yang awal diturun di Mekah adalah surah-surah tentang keimanan. Bukan turun tentang hukum, hakam, halal, haram dulu. Untuk kita ni belajar dalam kita nak menyampaikan kebaikan, belajar dulu kasih sayang. Sebab dengan kasih sayang itulah mudah untuk orang terima message daripada kita. Dan Nabi Yusuf, dia dakwah selepas kawan-kawan dia sendiri memperakui kebaikan diri dia dalam dia berkasih sayang dengan kawan-kawan dia. Alright. So itu cerita tentang dakwah Nabi Yusuf dalam penjara, dan pada ayat 41 barulah Nabi Yusuf bagi tahu apakah tafsiran mimpi daripada dua-dua kawan itu. Amin. Wahai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu akan memberi minum tuannya dengan arak, manakala yang seorang lagi pula akan disalib, lalu burung memakan sebahagian daripada kepalanya, telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Okey, maka terjawablah takwilan mimpi kepada dua-dua kawan Nabi Yusuf AS. Pendek cerita, seorang kawan Nabi Yusuf ni, dia akan dibebaskan dan menjadi penghidang arak kepada raja. Khidmat pada raja. Hampir dengan raja. Dan satu orang lagi akan dihukum bunuh dengan disalib dan mayatnya akan dimakan oleh burung-burung. So maknanya seorang akan hidup, seorang lagi akan mati. Dan ayat terakhir untuk episod kita pada ayat ke-42. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kerana itu, dia tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Sekarang ni, ada seorang ni yang Nabi Yusuf dah tahu dia boleh keluar. Dan dia berada di posisi paling hampir dengan raja. Jadi, Nabi Yusuf ambillah peluang ni untuk pesan kat kawan dia. Kawan, member, sahabat, sekarang ni kau boleh keluar. Nanti kau dah keluar, jumpa dengan raja, tolonglah bagi tahu pasal aku. Cakaplah kat raja, aku ni boleh tafsirkan mimpi. Sebab sesiapa yang boleh menafsirkan mimpi, dia akan menjadi pegawai-pegawai besar dekat istana. Sebab itulah ilmu yang diangkat ketika era tersebut. Jadi, lelaki tadi, kawan dia tu dah tahu dah memang kau ni boleh tafsir mimpi. Jadi, dia pun kata, okey, nanti aku sampaikan. Tapi bila keluar saja daripada penjara tu, dia pun lupa dengan pesan Nabi Yusuf. Jadi sekarang ni Nabi Yusuf dah stuck dah. Macam mana cara aku nak keluar ni, sebab member aku pun dah lupa aku punya pesanan ni. Dan episod yang akan datang, kita akan tahu bagaimana Nabi Yusuf ni Allah keluarkan. Dan dalam keadaan kawan dia boleh lupa. Dan macam mana Allah selamatkan Nabi Yusuf keluar daripada penjara dalam keadaan, ingat tak kat luar tadi tu fitnah macam-macam daripada Nabi Yusuf. Allah bukan takat keluarkan Nabi Yusuf dalam keadaan daripada penjara, Allah telah bersihkan nama baik Nabi Yusuf sehingga semua orang tahu bukan Nabi Yusuf yang salah, tapi isteri Al-Aziz. Dan yang ketiga, keluar daripada kegelapan penjara itu menjadi salah seorang menteri penting dekat Mesir, iaitu Menteri Pembendaharaan Harta, yang memberi manfaat pada banyak negara-negara di sekitar Mesir untuk survive, sebab akan bakal berlakunya kemarau yang sangat dahsyat. Poin saya nak bagi tahu, Nabi Yusuf tawakalnya pada Allah bukan biasa-biasa. Tapi Nabi Yusuf tetap tidak meninggalkan asbab. Kan Nabi Yusuf minta kawan dia pesan lah, tolonglah pesan kat raja. Mana Nabi Yusuf tetap tidak meninggalkan asbab. Sebagai orang yang beriman, orang yang nak hampir pada Allah, kita jangan cakap cakap isteri kita, I don't need you, saya ada Allah. Kan isteri kita pun balik ni lepas dengar bespoke ni, pergi kat suami kita, bang, saya belajar daripada Nabi Yusuf, manusia ni akan tinggalkan kita. Abang, saya tak perlukan abang lah hidup abang. Adalah buat abang dalam hidup saya. Abang boleh pergi sekarang. So itu orang yang tak berbijak. Sebab dalam agama, dalam kita bertawakal, jangan meninggalkan asbab. Siapa yang hanya bertuhankan usaha, maka tu dipanggil fahaman qadariyah. Maknanya, aku usaha, aku dapat. Maknanya tak ada campur tangan Tuhan dalam dia punya kejayaan tu. Itu fahaman yang menyimpang, qadariyah. Ada juga satu lagi fahaman dipanggil fahaman jabariyah. Fahaman jabariyah adalah tawakal je lah, serahlah kat Allah, tak payah buat apa-apa. Kita tak payah usaha apa-apa. Allah nak bagi, Allah bagilah. Allah bagi kaya, bagilah kaya. Kita tak payah buat strategi apa-apa. Tak payah belajar leadership, tak payah belajar uruskan company, tak payah uruskan human resource ke apa semua, tak payah pun. Account semua tak payah. Nanti Allah bagilah. Ini
orang yang Jabariyah. Kalau jumpa orang macam ni, kita pukul ramai-ramai. sebab dia telah ada di posisi macam dia ni order-order Tuhan pula. Ya Allah, bagi sekarang. Tanpa dia perlu untuk usaha. Maka Ahli Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan di antara Qadariyah dan Jabariyah. Maknanya dalam bertawakal kepada Allah tetap tidak meninggalkan asbab. Kenapa? Sebab kita ni hamba yang Allah perintahkan kita untuk mencari asbab untuk kita dapat kejayaan dalam kehidupan. So inilah dia ayat terakhir dalam episod kali ini. Cerita tentang Nabi Yusuf masih lagi tak keluar daripada penjara, dan kita tengok bagaimana Allah berikan lagi banyak kelebihan kepada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf telah pun mula berdamai dengan takdir-takdir dalam kehidupan Nabi Yusuf. Dan insyaAllah yang istimewanya, kita nak dengar apakah hikmah yang ibu sendiri dapat dalam kehidupan ibu bila ibu dah lalu pelbagai ujian-ujian yang ibu lalu sepanjang kehidupan ibu daripada kanak-kanak lagi. Ibu bila ibu sebut pasal 4 tahun tu kan, Allah, saya teringat kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir lagi ayah dah meninggal. Bila lahir saja tak sempat lama pun dengan mak, umur 6 tahun mak pun dah meninggal. Dan bila datuk pula yang jaga, 2 tahun dia jaga, datuk pun meninggal. Ada satu part yang kita mungkin tak biasa dengar dalam kitab sirah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat tahu datuknya meninggal. Dia ni datuk je, dia duduk dengan datuk, tidur dengan dia, budak-budak kecil tidur dengan datuk apa semua kan. Ketika datuknya meninggal, Abdul Muttalib, tahu tak masa tu Nabi Muhammad dekat mana? Nabi Muhammad sorok belakang katil sebab dia rasa dah alone. Dia tak ada ayah, dia tak ada mak, datuk dia yang dia sayang pun dah tinggalkan dia. Dan ulama bagi tahu kenapa Allah uji, Allah tarik ibu dan ayah Nabi Muhammad sebelum Nabi menjadi Rasul. Supaya Allah nak tarbiyah Nabi bila Nabi susah. Nabi tidak lagi memanggil ya Abi, ya Umi. Tapi Nabi akan sebut ya Rabbi. Cara Allah tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan bergantungan 100% pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kami teringin nak tahu hikmah apa ibu nampak bila ibu go through banyak perkara dalam hidup ibu. Ramai anak-anak nak dengar ni. Kita ni manusia. Nak kata faham banyak ilmu, kurang. Umur sangat muda. Lagi-lagi masih budak jempat. Lepas tu tahun 1991 24 tahun macam tu. Jadi agak muda jugalah kan. So about 29 years ke? 29 years in pain. That's a long time. Sangat lama. Jadi tapi heran lah. Kenapa supaya seorang yang bukan dalam aliran agama, very secular in a lot of way lah, sekolah St. Mary's, lepas tu duduk kat KL, keluarga yang yang very modern in a lot of way, tapi Allah pilih ibu ya untuk melalui semua ujian ni sebab Allah, ibu rasa terlalu Allah sayang kat ibu. Sebab ibu rasa bila buat IQ test, IQ ibu sangat tinggi. Dan ibu rasa kalau ibu tak disebat macam tu dengan ujian-ujian, ibu akan jadi sombong. Ibu akan jadi terlalu anak orang kaya kan, lalu berdiri. Dan ibu rasa kalau tak semua tu berlaku, ibu tak menjadi seorang guru yang sangat penyayang. Dan sekarang ibu faham kenapa kalau ibu boleh solve problem usahawan, ibu pun tak tahu dari mana datang solution tu. Ibu sendiri amazed dengan solution yang ibu bagi. Semua tu ilham Allah. Masuk dekat ibu, Allah bantu. Sebab ibu punya anak didik buat 100 juta, 400 juta setahun. Yang power-power terlalu banyak. And I don't know why me. Dan bila kita jadi guru tu kan, bila anak-anak didik ibu, yang business owners ni datang ke ibu, and dia cakap tentang kesakitan dia, kerisauan dia, ibu tak judge sebab ibu tahu sakit tu macam mana. Ibu tak label, ibu tak judge. Mungkin Allah tengah mempersiapkan ibu untuk menjadi seorang guru yang ada perasaan yang sangat sayang, tapi sangat-sangat ada ilmu, ada IQ yang Allah bagi. Dan ibu ada wisdom sebab ibu dah melalui a lot of pain in my life. And ibu pun tak sangka ya, daripada terlalu banyak kesusahan one after another sampai jadi penat sangat.
Lepas satu hal ibu penat. Tapi ibu tak pernah komplain. But bila Allah turn around my life, hikmahnya, tiba-tiba je ibu dapat kerja dengan Petronas. Ibu jadi performer. Ibu naik pangkat sangat laju. Tiba-tiba ibu duduk kat satu kedudukan yang sangat besar, sangat tinggi, yang menghormat sangat-sangat. Lepas tu kerajaan panggil ibu untuk jadi penasihat pembangunan kepimpinan SPRM. Tiba-tiba everything turn to be different. So betul orang kata Allah uji kita, tapi bukan forever. Kita kena sabar je dan tunggu hadiah yang Allah nak bagi. Cuma ibu ni bukanlah baru. I don't know when my life will end. Kita semua tak tahu sampai bila kan. Baginda Rasulullah SAW pun wafat 63, ibu 61. Kalaulah ibu ada, Allah bagi panjang umur, itu bonus bagi ibu. Sebab ibu rasa ibu kena terus berjuang untuk membantu ramai orang dan buat pahala. Sebab ibu faham sangat, what pain is. Allah bagi ibu hikmahnya, a balanced person who has the intellect and the wisdom and the kindness and the heart. I don't know lah Allah buat macam mana. Tapi ibu kalau benda serius and pasal rules of the game, business, you akan tengok ibu kat atas stage ni macam singa yang raw. Keluar sebiji-biji. Tapi penuh kasih sayang kalau dengan anak-anak didik ibu. And itulah ibu rasa, thank you Allah. Sebab bagi ibu go through the pain tanpa ibu rasa give up. I don't know what happened. Kenapa ibu yang dipilih out of so many people. Kenapa ibu dipilih jalan istimewa ini? Pada umur 50 tahun ibu jutawan. And then ibu dapat gelaran Datuk dari Agong pada umur 51 tahun. And then a lot of things happen. Ibu ada bisnes sendiri. Dulu dalam keadaan sakit, tulang belakang sakit, anak cacat pendengaran, ibu drive dalam kesakitan bawa anak pergi belajar speech therapy. Ibu lah seorang pergi drive 2 jam daripada Kertih pergi ke Kuantan Specialist untuk admit diri ibu yang sangat sakit. I was in a lot of kesusahan lah kiranya. Sekarang ibu ada 3 orang bodyguard jaga ibu yang sangat sayang ibu. You tengok tak perbezaannya. Ibu tak boleh drive langsung, tak dibenarkan. Ibu orang bawa semua. Orang jaga ibu macam permaisuri yang penuh kasih sayang. Ya Allah, jauhnya beza dulu dengan sekarang. Allah nak kita sabar je tak? Allah nak kita terlalu ingat sayang pada Allah. Allah uji kita bukan Allah benci nak. Allah uji kita sebab Allah terlalu sayang kita, sebab kita istimewa. Kalau Allah tak uji kita, kita kena tanya Allah, Allah lupa ke kat kita? Allah. So ibu manusia yang sangat beruntung. Sebab Allah sentiasa slap ibu. Kalau ibu baru nak rasa belagak, lupa diri je, Allah slap ibu. So ibu beruntung. Tolonglah continue to slap me. Asalkan ibu dapat masuk syurga tanpa hisap. Ibu husnul khatimah. Sebab dunia ni terlalu pendek sayang. Terlalu pendek. Ibu pernah orang anak didik ibu tak bayar bil yuran dia orang. Kompor sampai 1,5 juta. Tapi ibu tak risau pasal benda tu. Sebab duit ni semua dunia je nak. Ibu yakin Allah bantu. So duit datang menderu-deru. Ibu tak pernah rasa Alhamdulillah Allahu Akbar susah. Sebab ibu tak fokus pada duit. Ibu fokus pada redha Allah je. Ibu nak Allah sayangkan ibu. Ibu bukan perfect. Ibu bukan hafal Quran. Ibu tak hafal lagi surah Al-Mulk. Ibu baru nak belajar. So itulah anak-anak. Kalau kita ada problem, dapat suami yang tak bagus ke apa ke, itu kerana Allah sayang. Kalau Allah uji kita dengan anak, itu kerana Allah sayang. Allah tak benci kita tak. Allah sayang. Ibu selalu pesan kat menantu ibu, you ni mengikut jejak ibu. You ada anak yang macam tu, macam ibu. You akan jadi sangat hebat satu hari nanti. Jangan mengeluh pada Allah. Allahu Akbar. Jadi kita nak buka ruang lah untuk siapa kat sini yang nak tanyakan soalan pada ibu. Sebab kita nak close episod kita hari ni. Bukan senang nak dapat ibu ni.
kan. Kami tahajud tak tinggal-tinggal ni. Bukan saya lah, bos saya lah kan. Tahajud tak tinggal-tinggal ni supaya dapat ibu ni. Mungkin ada yang nak tanya soalan. Silakan. Ya sayang. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Saya Nur. Okey, baik, soalan saya pada Ibu. Saya seorang ibu yang bekerja di rumah sambil menjaga anak kecil. Okey. Ada satu-satu masa tu kita berada dalam keadaan, kita merasakan kita berada dalam keadaan yang paling rendah, di titik terendah bila all the pressure and then overwhelmed dengan semua kerja. Faham. Saya nak tanya Ibu, apakah prinsip yang Ibu pegang untuk Ibu terus kuat menjalani kehidupan Ibu? Satu. Dan kedua, apakah amalan-amalan Ibu supaya Ibu kekal rasional? Kita tahu kita ada keluarga yang kita nak kena hikmat, kan? Itu saja soalan saya, insyaAllah. Allahu Akbar. Jadi seorang wanita yang banyak tanggungjawab, banyak peranan, itulah yang akan menghiburkan suami kita, menenangkan dia bila dia susah hati. Kita sebenarnya kan baik, perempuan tu baiklah negara tu sebenarnya. Kita ni, kita lah isteri, kita lah kerja, kita lah mak, kita lah cikgu, kita lah segala. It's not easy, sweetheart, Ibu faham. Dan Ibu tak salahkan kalau kadang-kadang ada ketika, Allah astaghfirullahalazim, ada ketika kita rasa down sangat. You know, dia rasa penat sangat. Ya Allah, aku penat. Ibu faham. Dan mak Ibu selalu pesan. Jadi kata, kalau kita nak bersyukur dalam kehidupan, kita kena banding dengan orang yang lebih teruk dari kita. Ibu buat itu. Kalau Ibu kehilangan anak, anak yang didamba-dambakan, orang lain kehilangan 4 anak serentak depan mata. Ibu-ibu Gazan, anak dia meninggal meletup kepala depan mata. Bayangkanlah. Kalau kita nak bayangkan bandingan kita tu, dan ingat, sayang, ibadah tu bukan atas sejadah saja. Bukan. Ibadah tu bila kita peluk anak kita, bela anak kita, jaga rumah. Tak kira lah suami kita deserve kita ke tidak. Kadang-kadang suami ni kan tak bertanggungjawab ke apa-apa. Kita buat dengan Allah. Sometimes there are men, husband, who totally don't deserve you. Because you do everything. Dia pemalas nak mampus, contohlah. Not your husband, of course. My point is to the maximum point. Always puja diri. Ya Allah, aku hidang dia hari ini berpiring kerana-Mu, Ya Allah. Aku kasih suamiku kerana-Mu, Ya Allah. Aku jaga rumah ni kerana-Mu, Ya Allah. Aku damba ke syurga-Mu, Ya Allah. Aku benar. Tapi aku hanya nak mengadu padamu, Ya Allah. I'm not saying, I'm not complaining. I'm just telling you so that you understand. Talk to Allah. Ibu tak faham nak baca doa-doa bahasa Arab ni. Ibu cakap dengan Allah je. Ibu begitu takut ibu cakap dengan Allah. To the point of Ibu ajar as a training. Kalau Ibu suka shower panas, kan pergi hotel Ibu kan hotel hopping lah. Kiranya besok dah pergi holiday in Sepang pula sebab kena but advise a big company. So kadang-kadang Ibu suka shower. Shower tu kadang-kadang tak panas. Hotel tu orang maintenance kan. Bila I shower panas, Ibu kata, Ya Allah, thank you. You know I love hot shower. Thank you, Ya Allah. Sekecil-kecil itu pun you thank Allah. You turun tangga, you tak jatuh masuk kita. Tu syukur, Ya Allah, aku tak jatuh. Ibu jalan tak stable. Dia orang kena, kadang-kadang Ibu naik wheelchair kalau dekat mall sebab Ibu dah, my weak legs dah cannot stand. So I'm okay. So ingat, oh sayang, kita bela anak kita kerana Allah. Kita pandang wajah anak kita dengan penuh kasih sayang kerana Allah. Kita jaga suami kita kerana Allah. Kita tak penat nak, sebab kita dah dapat syurga dah. Syurga mahal nak, bukan mudah nak dapat. Syurga mahal. And we don't know whether we deserve it or not. You're a good mother. Continue to be a good mother. Tahayud tu benar. Tak payah nafikan tak ada siapa superwoman-nya.
Bohong. Tahayat tu benar. Biarkan sejadah tu basah nak dekat tahajud kita. Mengadu pada Allah kita penat. Give me strength, ya Allah. Give me strength to love what I do because of you. Allahu Akbar. Saya ingat episod ni istimewa sebab dia sangat berkait dengan kehidupan kita sebagai seorang suami, seorang isteri, seorang anak kan, seorang ibu dan ayah. Dan pastinya bila kita dengar inspirasi daripada Ibu Hanim ni somehow akan kuatkan hati kita sebab ibu bukan cerita ikut teori dalam buku, tapi itulah dia rencah dan juga silibus yang Allah telah susun dalam kehidupan ibu untuk kita sama-sama telaah pada malam ni. Dan tuan-tuan dan puan, kita dah pun berada di penghujung episod walaupun sebenarnya kami nak dengar banyak lagi daripada ibu. Jadi ibu, mungkin ada ibu nak cerita sikit tentang your upcoming program dan sebagainya. First and foremost, follow TikTok atau IG ibu ya. Semua Ibu Hanim, senang je nak ingat. TikTok follow, IG follow, semua follow. Kita lah. Apa-apa je lah semua follow. Dan 26 hari bulan Julai, nanti masuk dalam kalender nak. 26 Julai, the whole day from morning ke pukul 6 petang, ibu dengan bonda Profesor Muhaya together akan bersama wanita 1,000 orang dekat satu event perdana yang dipanggil Kau Wanita Hebat. Kita nangis sama, kita ketawa sama, kita keluar dewan petang tu sebagai isteri yang lebih ikhlas, mak yang lebih ikhlas, dan kita reti nak sayang suami kita dengan cara yang Allah izinkan. Kita keluar tu beban kita akan runtuh dan ditinggalkan dekat dewan tu supaya kita boleh jadi wanita yang hebat, insyaAllah. So 26 Julai jangan lupa di Universiti Mahsah, the ballroom yang boleh memuatkan 1,000 orang wanita-wanita hebat. Join ibu dengan bonda Profesor Muhaya, insyaAllah kita jadi wanita hebat. And follow ibu dekat media sosial. Tu jangan lupa. Jadi kepada lelaki-lelaki, dia tak boleh ikut dia boleh hantar isteri je. Hantar bayarkan. Isteri saja, bayarkan. That's your gift. Life changing, insyaAllah. Universiti Mahsah Sarjana Putra. Alright. So jangan lupa untuk lock date 26 pada suami-suami yang ada ni, bolehlah hantar isteri-isteri masing-masing untuk join program ibu. Nangis sama-sama. Kalau tak puas menangis malam ni, kita nangis banyak lagi 26 Julai nanti, insyaAllah. Dan sebelum kita nak tutup program kita hari ni, kita nak ucapkan terima kasih kepada kita punya penaja episod kali ini. Tudung by Cik Fiza memberi makna sebuah kebebasan untuk wanita yang ingin tampil cantik, bergaya dengan material tudung yang tak perlu iron, sejuk dan juga serat peluh. Dapatkan tudung BCF di Stokis dan juga butik-butik BCF, dan boleh juga untuk dapati di Absolute Bazaar pada 21 sehingga 24 Mac di Midtech. Dan jangan lupa untuk klik link dekat bio dan join BCF family untuk dapatkan something special daripada BCF. Raya tahun ni beraya dengan gaya bersama dengan By Cik Fiza, miliki kebebasan berhijab. Kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tamu kita yang datang hari ini. Macam mana anak-anak semua okey ke? Alhamdulillah. Okey, anak-anak ibu semua okey, anak-anak ibu. Okey. Dan juga terima kasih pada ibu. Kami doakan ibu terus kuat, bagi manfaat pada lebih ramai lagi anak-anak ibu kat luar sana. Dan kita doakan semua yang menonton hari ini, Allah kurniakan kefahaman, kekuatan dan juga ketabahan untuk melalui segala ujian-ujian dalam kehidupan. Kita jumpa pada episod yang akan datang, apa jadi pada Nabi Yusuf selepas ini. Semuanya pada episod yang seterusnya dalam Bespoke edisi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.